Okay, kereta wajah MMC auto, ada check engine light, make sure nanti kita scan dulu. Another thing is cold start dia tak jadi, nanti kita tengok dulu macam mana ya. Kita masuk Denostos tengok dulu. Alright. Air temperature sensor. So dia ada satu fokus keluar air temp sensor. So nanti kita tengok depan, tak tahu dia kotor sangat ke apa, nanti kita cuci tengok. Alright. Okay, nampak sini kalau tak on aircon, step dia dah 48. So tak berapa cantik, dia punya setting ada lari sikit. So kita kena buat balik. TPS 644.5 boleh, tak ada issue. Either timing pun ok, just dia punya step untuk step pemotor tak ngam je. So nanti kita kena set balik. Kalau power steering dia akan on, tak pusing. Okay, dia ada on. Okay, boleh. Alright. Kalau kita on aircon, kalau on aircon dia jam terlalu banyak lagi. Stepper motor punya step ni regarding setting lah, kita try setting dulu. Alright. Okay, dekat sini saya nampak dia punya setting yang hari tu workshop yang buat tu lah. So dia ada kurang sikit. Sebab dia punya stepper motor, kalau kita tak ada loading dekat macam on aircon ke, buka lampu ke, dia punya stepper ada valve ni, dia punya step tak perlu tinggi sangat. Okay, nanti akan tolong you set balik dulu, nanti tengok macam mana. So first kita check you punya air temp sensor dulu. Okay, boleh. Alright. Okay, kita check dulu. Sekarang kita kena buka dia punya temp sensor untuk check dulu ya. Alright. Kadang-kadang lama sangat tak cuci, dia kotor sangat. Carbon build up banyak. Dia nak karbon. Banyak pak karbon lah. Tak ada, sikit je. Sikit saja. Saya pernah tengok yang lagi teruk. Ini kira dia sikit lah. Kadang-kadang boleh jadi spark connector. Tapi nampak mana okey lagi. Lagi satu lupa nak cakap. Macam saya dulu kan pergi untuk throttle serviskan, diorang cakap masalah throttle. So lepas diorang buat itu servis throttle, dia akan macam seminggu atau macam 5 hari dia okey, kereta itu okey. Lepas seminggu dia ada masalah balik yang macam starting. Lagi untuk crank sensor sana tu, dia punya sprocket gear tu ada free play ke tak? Kalau ada free play, macam hari ni kita bersama buat setting. Kalau you pandu kereta, dia free play, kalau dia dah ada free play dekat sana kan. So timing dia akan out juga tu. Lama-lama you pakai dalam 1 minggu macam tu, dia akan lari dia punya timing. Yang last sekali servis bila? Sudah 5 bulan ni. Tentulah. Tapi pakai just pagi susah nak start Yes, kan? pagi saja. So setiap pagi saya kena balance minyak. Baru pagi dia balance, baru saya bawa servis. Baru kena boleh start balik ya. Dulu sangat teruk, macam hill station, hill area kan. Saya macam lepas minyak, tekan minyak, macam dia ada sikit jerk kan, enjin akan terus mati. Yalah, takut dia dekat, kalau cam gear sana ada isu pun boleh jadi juga.
Kereta pernah buat overhaul ke apa ke? Ada. Overhaul. Stop overhaul ke ataupun fully overhaul? Fully overhaul. Fully overhaul, gearbox pun fully overhaul. Oh. Baru buat. Dia juga spring semua dia sudah tukar. Ya, dalam kereta tukar tak? Filter. Tukar dia mana? Kereta dekat dalam gearbox. Ada. Kena tukar. Kalau sudah kata overhaul kena tukar. Itu buka habis tau. Ini Buka gearbox habis. buka Casing habis. semua kena buka habis. Bearing semua dia sudah tukar. Ya betul. Dia kena buka habis. Nasib baik saya hari tu mau pergi cari potong kereta. Lepas tu tengok Seremban ada itu Ada orang buat ah. overhaul. Overhaul itu dia punya gearbox. Wah, 2 hari saja dia repair. Ya. Yang itu ada Waf you dah tukar. Dah berapa lama you pakai? Mana aku tak? Tak ada ingat lah. Saya Sudah tadi rasa sudah dekat, lama. kalau dekat area sana saya rasa dah setahun macam tu. Tahun macam tu nanti kita Setahun tengok dulu. Udah baru. Rendu tu mana kan? Anggaran masuk ni. Ada. Betul. Tadi saya tengok dia punya ada valve dan step tu dia kurang, dia setting lari saja Lari, tapi dia masih ada fungsi lah. Okey. Kita tengok dulu macam mana. Kita check you punya cam sensor UR, kalau kotor kita lap sikit. Okey. Tapi overhaul tu dah lama ke tidak? Sudah lama. Sudah lama lah, sebab nampak dia leak lagi. Oh iya ke? Minyak Ayuh, semua. ayuh. Ini mungkin Gasket? dia punya bukan cover, valve cover. Okey, okey. Dia punya ni getah sudah Bukan, cantik, sudah keras. Paling kan mata nak. இல்ல அந்த காஸ்கெட் வந்து வருதுல்ல காஸ்கெட் மாத்தணும் அவன் அந்த அந்த ஃப்ரேம்ல ஒரு கொஞ்சம் இது okey. கொஞ்சம் கேப் இருக்குன்னு சொன்னாங்க தெரியுமா அதை அவாய்ட் பண்ண முடியாது Alamak ke dia pergi gam dia punya. Oh. Dia gam ah? Deh. Aduh. Gam pun juga kan. Kalau nanti paksa nanti dia pecah pula sebab dia plastik. Tak boleh buat apa lah. Tengok gam. That's why dia susah nak buka. oh Ayuh. gam Gam. Okey. Tak payah gam, dia ada o-ring mah, kenapa pergi gam? Gam pun sikit lah, dia letak banyak juga tu. Mana nama ni dengan ni? Nanti air lah buka, tapi kalau nanti saya kuat sangat dia pecah habis. Itu berapa kalau nak tukar? Ini dekat luar you boleh cari murah, tapi saya masuk dekat Japan tu mahal sikit lah. Oh. itu orang Japan itu mana itu website itu barang Saya punya Shopee Oh, ni okey. boleh beli dekat online Shopee shop. Itu sekarang tak perlu ke? Tak perlu buka lah. Tak perlu buka sebab dia sudah gam macam ni. Okey. Nah, So, kita buat setting dulu tengok macam mana. Okey. Okey. எனக்கு தெரிஞ்ச அந்த இன்ஜின் வேலை ஒரு இன்ஜின் Dia bukan semua tempat pun perlukan gam lah. Okey. Sebab ini dia dalam ada satu o-ring. Oh, oil ring ya. Kalau o-ring dia tak rosak, dia tak akan leak ni. oh ini minyak yang keluar sikit-sikit boleh sebab itu injin dalam keluar Bukan, dia dekat ni. oh okey Ini kena buka di cover, dia dalam ada di getah. oh okey Ni untuk Mitsubishi dia biasa leak ni. Oh, biasa leak. Soalnya sampai masa dia getah sudah keras kan, sebab dia panas okey. lah. Dia sudah keras, so dia akan crack. Okey. Kalau crack dia akan keluar. So lepas tu mereka kena buat lah. Okey. Just buka cover, tukar dia punya getah. Lepas tu apply sikit gam sajalah. Letak balik lah. Macam tu saja. Kalau servis pun nama tu. Service man time boleh minta dia buat lah. Saya nampak dia leak kat sini je lah. Lain tempat tak nampak lagi lah. Kita tengok lah kalau mana yang leak, nampak punya kita buat dulu lah. okey Ambil kunci, sudah cabut dia punya bateri. Kunci buat reset 3 kali.
ஸோ இல்லாமல் செட் பண்ணணும். ஆ? பேட்டரி இல்லாமல் செட் பண்ணணும். இல்லை அவன் இங்கேயே சொல்கிறேன். Kalau set, kita letak balik dia punya bateri. என்ன போட்டு வச்சிருக்காங்க? இல்லை அது போதும் தான், ஆனால் கொஞ்சமாக போதும் தான். தேவைப்படலையா? இல்லை அதான் சொல்கிறேன், அது கொஞ்சமாக போட்டால் போதும்னு சொல்கிறேன். Okay, sudah lock balik. So kita on kunci, dia akan ada bunyi, stepper motor akan gerak lah. Pergi balik dia punya home step. Ini baru, ringgit baru. இல்லை இங்கே தான் பார்க்கணும். Okay, ada bunyi stepper motor. Ada bunyi. So dekat base tu kita kena check dulu, kalau takut dia buka terlalu banyak. Withdraw loose kah? Tak ada. Takut loose pula kan. Buka habis dulu. Dia smooth. Okay, skru masih okey. Lock sampai habis dulu. ரொம்ப லூஸாக இருக்காங்க. திறந்து இருக்கு. Eh? திறந்து இருக்கு. இல்லை திறந்து இருக்கு, நம்ம அதான் காற்று வெளியே வருது. Biasa kita lock sampai habis dulu ya, disco dia tu. Okay, lock sampai habis. Okay, dah habis. Kita buka yang ni setengah. Satu. Okay. So, nanti kita cuba startkan kereta, tengok macam mana. இதில் வந்து அவன் கொஞ்சம் திறந்து விட்டான், ஏன்னா Cuba startkan kereta. Okay. Alright, kita masuk sistem, kita check dulu. Yang ini timing sebelum setting. Alright. Okay, sekarang kita tunggu dia punya temperature naik. Nanti kita buat dia punya base timing setting ya. Kalau nak set base timing, temperature kena cukup panas lah. Alright. Okay, kita set dia punya base timing, bagi dia learning sekejap dulu. Tunggu sampai dia punya kipas jalan dulu, dah off, baru kita check dengan on aircon semua je. Alright. Okay, sekarang dah capai 104. Kita tunggu sampai kipas pusing. Lepas tu stop, kita check dia punya aircon timing semua okey ke tak. Wajah memang macam ni, dia kena 104 sebelum dia jam 105 dia akan buka. Okey, jalan dah. Kipas sudah jalan. Okay, kita tunggu dia stop, tengok dia drop sampai berapa. Kena tengok dia normal ke tak. Mari.
Dia akan drop sampai 93, 95, lepas tu naik balik lah. Paling normal. Kalau dia terlalu cepat naik balik tu, kira cooling system tak ada. Okay, walaupun kipas suara stop, kita akan nampak dia punya temperature akan drop. Ini minus kan tak? Tujuh? lima. Antara 93, 95 lah. Lepas tu dia akan naik balik. Dia punya duty cycle capai 104, sebelum 105 dia akan pusing lagi. Kira boleh lah. Normal. Alright. Okay, nanti kita check dia punya on aircon ya. Okay, kita nak cuba on aircon dulu. Okay, kipas 1, kipas 2, 3, 4. Okay, stabil lah. So kita boleh nampak tadi kan, dia buka terlalu tinggi sangat, 80 lebih sampai almost nak sampai 90. So actual ni 60 step ke atas saja. Sikit saja, tak banyak. 62. Mungkin dia akan drop dekat 58 macam tu lah. Tapi tak apa, kita boleh test dulu je. Okay. 58 bang, 56 ke. Nanti kita boleh test lagi. Alright. Okay, stabil lah. Alright, kita buka loading. Okay, bagi dia full load dulu. Okay, bagi dia adjust balik. Walaupun dia akan tarik sikit. Ya. Lepas tu dia buka, dia punya step dia akan naik balik 8.5. Yang ni parking belum masuk gear lagi. Auto lah kalau dia masuk gear kan, dia memang akan drop RPM dia sebab dia torque converter dia kena tarik ya. So dia akan duduk dekat 718 atau paling rendah 687 macam tu. Okay. Bagi dia sekejap, nanti kita try. Sekarang lampu semua buka, dia full load lah. Full load dekat sini kita nampak dia track dia punya wattage. Tapi dekat luar kita actual wattage berapa kita kena check dekat bateri. Okay. Yang ni biasa kita pandu kereta tak akan full load ni. Ya betul. Kita buka apa yang perlu saja. Okay. Tarik kuat-kuat handbrake. Okay. Lepas tu kita masuk Okay, tak ada tekan brake ya, just bagi dia load dulu. Okay, 718. Okay, RPM dia tu. Kira okey lah, cantik lah, stabil lah. Okay. Dekat meter pun tunjuk cantik lah. Alright. Nah, tepat kita kena ada tools ni untuk monitor dia punya reading. Okay. Okay, N. Lepas tu kita kena pergi D. Okay. Tengok dia duduk dekat berapa. Sama juga 708. Dia antara itulah, dia akan main dekat 687, 708. Okay. Alright. Kita boleh cuba offkan dia kompresor dulu. Kompresor off, stepper motor akan kurang. Okay. So dia akan duduk dekat 750 dengan loading yang kuat lah, tanpa aircon kompresor. Okay. So masih okey lagi, kita onkan balik. Okay, dengan cepatnya dia akan naik balik 8.5. Kira okey lah, tak ada jerking, tak ada apa pun. Ya. Okey. Offkan apa yang tak perlu dulu. Okay. Dulu dia jatuh naik. Sebab setting dia tak ngam tadi. Saya nampak dia punya setting tak ngam. So masih okey lah. I tengok masih okey lah. Tapi kita kena test drive dulu. Datang balik tengok macam mana. Kadang-kadang kita buat setting dia okey. Ya. Test drive balik, off engine, start balik, dia tak okey. Ya betul. Pernah jadi juga dekat I punya customer tu. Nanti kita kena try lagi. Okay, alright, kita off dulu. Okay, kita offkan dulu. Okay, nanti kita pasang balik barang, nanti kita pergi test drive. Okay. Dia hilang satu. Ya, ini klip boleh mana-mana. Boleh, Shopee ada. Shopee ada. Apa patut panggil? Tu air intake, airbox punya clip. Airbox clip. Okey. Block? Airbox. Airbox. Airbox punya clip. Dia tak patah kan? Tak patah okey. Kalau dia patah habis lah. Dia macam sudah patah. Ya ke? Mana yang Dia tengah ada satu rod ni, dia sudah patah. Tapi tak apa, you letak satu besi. Boleh ya. Drill dia punya lubang, Okey. tolak satu besi,
Dia ada macam ni kan, lock Okey, saja. okey. Dia sudah patah, that's why dia hilang. Mana sana lagi வச்சிருக்க? இல்ல எனக்கு தெரிஞ்சு நான் வச்சிருக்கேன். Tadi apa nama you cakap? Airbox, intake box lah, intake box punya clip. Okey. Sekarang Shopee banyak ada lah, semua ada. Boleh cari email tak ada. Ini boleh tutup ke buang? You ada tape tak? Saya tak ada tape. You pakai electric tape. Black tape boleh lah. Black tape boleh. Alright. So okay, kita dah siap semua, kita pergi test drive. Alright. Okay, tadi kita test drive balik tempat sini. Dia nampak kadang-kadang bukan nak cakap apa, sebab ini single wire kan. So sekarang kita on lampu, dia temperature naik. Actual temperature baru cantik dekat ECU output baru 91. So kadang-kadang kita kena tap dekat ECU. Kita nak tengok dulu bacaan betul ke tak, atau betul-betul dia overheat. Dia tak overheat, dia 91. Tapi dekat situ tadi dia naik tinggi masa kita on lampu. Nah, tengok dia sekejap turun balik. Ini semua grounding punya issue ni. Okay. Tengok temperature cantik je, 89. Kalau you pergi kedai, nanti kedai Pomen tak check teliti, dia minta you buat top overhaul ke apa ke, kam tak baloi tak ada overheat punya isu mah. Dekat sini nampak cantik je 87. So kadang-kadang dia punya grounding, sebab ini punya sensor dengan dekat actual coolant temp punya sensor, dia dua sensor yang tak sama. Satu untuk you monitor dekat dash, satu untuk masuk ECU. So yang paling tepat kita kena tengok yang ECU punya sensor. Right. Tadi you punya temperature gauge dekat meter tu, dia akan naik tinggi sangat. Tapi sekarang dia sudah turun balik. Masa saya buka lampu dia naik. Sekejap dia turun balik. Tapi I tengok actual punya reading dia tak ada hal. Dia bukan enjin panas. Sebab dia ada dua sensor. okey. Satu yang ini dia tak masuk ECU punya. Ini single wire. Dia terus pergi ke Dia punya temperature. dekat dash punya. Yang buat kiraan bagi ECU punya adalah yang ini. Dua wire. Okey. Yang ini dua wire. Yang ini single wire. Okey. Single wire ni dia pergi ke ECU. Sorry, okey. single wire Pergi ni ke pegang dash. meter, dash meter. Yang pergi ECU yang ini dua wire. Okey. Okey lah, sebab ni dia ada dia punya cover plastik. Okey. Sudah pecah. So that's why mungkin inilah dia ada harbor. So dia kacau dia punya Dia reading. punya reading. Okey. Kalau boleh nanti you minta saya tap balik lah. Okey. Pagi pakai tu shrink tip. String tape. Shrink tip. Shrink tip tu kasih dia buat balik. Dia kacau dia punya reading. Ada yang sebab dia punya ground tak cantik pun boleh kacau juga. Okey. So far tengok sini okey lah, tak lagi. Baik, kita off dulu. Sekarang okey pula, tak naik. Kadang-kadang dia naik tinggi, tadi naik sampai sini oh. Mungkin air tak cukup. Tak penting. Sini okey. Okey. Kalau Ada temperature range lah. kadang-kadang dia buka lampu dia akan naik. Okey. So dia tunggu sekejap dia turun balik. So Kita tanya so you punya kereta ada isu macam ni. So kadang-kadang you jangan terus pergi buat overhaul nanti buang wang. Dia tak ada isu, dia kat sini cantik. 84 saja dengan aircon on semua. Okey. So dia itu okey saya aja. balut dengan itu shrink. Shrink tip shrink tip. Kalau boleh. Sebab dia ada satu dia punya connector warna hitam, so surah pecah tu. Lepas tu dia sana panas, dia punya Panas, harbor. so dia detect. Dia akan kacau pula. Dia boleh kacau. Yalah, ada temperature. Under dashboard. Okay, kita pergi test drive lagi ya.